Selamat datang ke panduan penggunaan portal My Invoice, sistem yang direka bagi memudahkan peralihan pembayar cukai kepada e-invoice. Dalam bahagian ini, kita akan pelajari cara log masuk kali pertama. Inilah paparan utama portal My Invoice. Portal yang memudahkan proses e-invoice dengan menyediakan ciri seperti penghantaran, semakan, pembatalan dan akses berterusan kepada transaksi yang telah disahkan. Sebelum menggunakan portal My Invoice, pengguna baharu perlu mendaftar dan log masuk ke portal My Tax. Langkah ini penting bagi memastikan akaun anda disahkan sebelum mendapat akses penuh ke semua fungsi yang disediakan di portal My Invoice. Ini pula adalah paparan utama portal My Tax, gerbang utama untuk semua urusan cukai dan akses ke portal My Invoice. Di sini, anda boleh log masuk, semak maklumat cukai dan menggunakan pelbagai perkhidmatan hasil secara dalam talian. Pada paparan utama portal My Tax, cari dan klik menu Panduan Pengguna. Menu ini akan membawa anda kepada panduan lengkap yang mengandungi langkah-langkah serta maklumat tentang penggunaan portal dengan betul. Portal My Tax menyediakan pelbagai pilihan panduan pengguna. Anda boleh memilih panduan yang sesuai mengikut keperluan untuk memudahkan penggunaan portal. Bagi mengakses manual panduan, klik butang Papa Muat Turun yang disediakan pada pilihan panduan pengguna. Anda boleh memilih untuk membacanya terus secara dalam talian atau memuat turun bagi tujuan rujukan pada masa akan datang. Sekarang, mari kita mulakan dengan langkah mudah untuk log masuk ke portal My Invoice. Klik pada ruangan jenis pengenalan dan pilih kategori pengenalan anda. Masukkan ID maklumat seperti kad pengenalan di ruangan yang disediakan. Pastikan maklumat dimasukkan dengan tepat, kemudian klik butang Hantar untuk meneruskan. Selepas itu, masukkan kata laluan anda di ruangan yang disediakan dan klik Log Masuk bagi mengakses akaun anda di portal My Tax. Baca terma dan syarat. Tandakan pada kotak untuk mengesahkan penerimaan anda, kemudian klik butang Teruskan untuk ke langkah seterusnya. Paparan yang pertama adalah profil pembayar cukai. Di paparan ini, terdapat beberapa maklumat yang telah diisi secara automatik oleh sistem berdasarkan rekod sedia ada, jadi anda tidak perlu mengisi semula medan tersebut. Kemudian, pilih bahasa yang ingin digunakan untuk notifikasi. Pastikan anda mengemas kini alamat surat menyurat dan alamat email supaya maklumat terkini dapat dihantar terus kepada anda. Setelah semua maklumat diisi dan disemak, klik butang Simpan untuk merekodkan perubahan atau kemas kini yang telah dibuat. Seterusnya, ke paparan profil pengguna. Di bahagian ini, medan maklumat pada profil pengguna akan diisi secara automatik oleh sistem berdasarkan data sedia ada, jadi anda hanya perlu menyemak dan mengesahkannya sahaja. Pilih atau kemas kini bahasa notifikasi mengikut pilihan anda, kemudian klik butang Simpan untuk merekodkan tetapan tersebut. Setelah maklumat profil dilengkapkan, klik butang Selesai Tetapan untuk mengesahkan dan melengkapkan proses pendaftaran anda. Kini pendaftaran anda telah berjaya.